Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera para penonton, sahabat-sahabat, para netizen dan juga saudara-saudara yang telah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada kali ini bertemu sekali lagi kita pada episod yang keempat podcast Pulas. Anda sedang menonton Pulas, fakta diputar, kebenaran dibongkar. Dan kita telah pun menempuh episod yang keempat dan pada hari ini sekali lagi kita adakan podcast ini demi untuk kita menyambung kembali pembahasan-pembahasan yang telah kita tempuh pada 3 siri ataupun 3 episod yang lepas lah. Oleh kerana ramai permintaan dan juga rating yang begitu tinggi untuk melihat tentang beberapa isu yang perlu dikupas tuntaskan, maka kita melanjutkan lagi pada minggu ini untuk meneruskan episod yang keempat dalam edisi bual bicara tentang isu geopolitik dunia, terutama tentang isu perang di antara Iran dan juga Amerika dan juga Israel yang masih lagi berlanjutan hingga ke hari ini. Perang itu belum lagi berhenti secara penuhnya walaupun berlaku gencatan senjata dan sebagainya, namun bibit-bibit perang itu masih lagi wujud dan menunggu pecahnya lagi perang yang akan berlanjutan lepas daripada yang telah kita saksikan. Dan pada hari ini bukan sahaja berdepan dengan peperangan senjata, tetapi juga adalah peperangan persepsi dan juga naratif. Itu yang telah dihidangkan oleh media, oleh dunia kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam dan masyarakat dunia secara umumnya. Konflik Iran, USA dan Israel kita melihat semakin memanas, namun di sebalik peluru, di sebalik serangan dan serangan udara dan ketegangan di lautan sana, muncul satu persoalan besar: siapa sebenarnya musuh kemunisaan ini, dan bagaimana media digunakan untuk menentukan siapakah yang dianggap baik dan siapa yang dilabel sebagai jahat. Jadi ini permainan naratif dan juga persepsi yang telah dimainkan oleh media, baik di kalangan media arus perdana ataupun media alternatif. Maka sebagai pengikut kepada perkembangan geopolitik ini, bagi kita sentiasa memberikan suatu naraca pemikiran yang adil, asaskan kebenaran. Dan pada hari ini kita akan membahaskan beberapa topik lanjutan daripada yang telah kita bahas pada minggu-minggu yang lepas. Mungkin akan disentuh juga oleh ahli panel kita, dan saya tak perlu lagi nak memperkenalkan, hanya saya menyebut nama tokoh yang telah bersama kita selama 3 siri berturut-turut, iaitu Tuan Haji Faisal bin Abdul Rahman. Selamat datang Tuan Haji. Ya, selamat datang. Ataupun lebih dikenali sebagai Abang Chua lah. Sekali lagi beliau telah memberikan komitmen untuk bersama-sama mengupas tuntas dan memulas fakta-fakta yang kadang-kadang jarang diketengahkan ataupun terselindung di sebalik naratif-naratif yang tebal memalsukan fakta-fakta yang sebenar yang berlaku di dunia nyata ini. Dan sebelum kita menyentuh isu yang lebih utama, kita pada siri yang ketiga minggu lalu kita telah pun menyentuh tentang topik isu konflik di Syria. Dan konflik di Syria inilah yang akan kita sambung sebagai topik utama di dalam podcast kita pada kali ini. Namun sebagai mukadimah ataupun sebagai permulaan bicara, kita akan menyentuh sedikit sebelum kita pergi kepada topik yang besar, topik yang utama, konflik Syria ini yang begitu didedahkan oleh Tuan Haji pada minggu lalu, bahawa berbagai fitnah, berbagai naratif-naratif tercipta di bumi Damaskus. Dan kali ini insya-Allah kita akan mohon pada beliau untuk mengupas tuntas sekali lagi di dalam podcast Pulas kepada kali ini insya-Allah. Jadi kita akan pergi kepada satu topik, iaitulah tentang peranan USA dan juga Israel, di mana kita melihat ia sebagai satu musuh kemanusiaan berdasarkan rekod konflik. Jadi Tuan Haji, kita nak mulakan di sini. Ada pihak mendakwa bahawa USA ataupun Israel ni
menjadi simbol kuasa yang menyumbang kepada banyak konflik di dunia. Jadi bukan setakat dakwaan lah, tapi ini juga disebut oleh para penganalisis, disebut juga oleh para pengkaji geopolitik yang apabila membicarakan tentang hal ini, boleh katakan banyak majoriti sumber-sumbernya mereka mendakwa bahawa USA ataupun Amerika dan Israel lah yang menjadi punca ataupun simbol kuasa yang menyumbang kepada banyak konflik dunia. Jadi sebagai mukadimah ataupun sebagai ringkasan, mengapa persepsi ini wujud? Okey, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama kali saya mengucapkan terima kasihlah jemput podcast kali yang keempat. Ya, kali keempat pada hari ini. Baik, sedikitlah saya nak ulas tentang apa ni. Yang pertama saya nak ulas tentang Amerika sendiri lah. Okay. Yang mana disebut oleh apa ni tuan moderator kita sebagai musuh kepada kemanusiaan. Awal-awal, okey, awal-awal semua orang tahu, saya rasa ya, kita yang tak mengkaji sejarah pun kita dapat melihat cerita-cerita ya. Dia tentang awal-awal penubuhan Amerika pun dia telah memulakan kuasa menjajah dan menindas ya. Kalau kita tengok kalau dalam filem perang, filem apa ni ya, Amerika ni, tentera Amerika ni berperang dengan Red Indian. Ya. Ya. Red Indian, Apache lah, Cherokee dan sebagainya lah. Iaitu awal-awal penjajahan dan mereka ni menindas ya masyarakat asli di Amerika yang sebenarnya. Ya, kalangan-kalangan Red Indian, orang sebut Red Indian. Kan? Namun demikian, ya, Amerika ni dia dengan Israel ni mereka menguasai media. Kalau daripada zaman kecil, saya rasa siapa yang umur 50-an, 60-an ni pernah tengok lah filem-filem tentera Amerika bertempur dengan Red Indian. Filem combat macam mana? No, bukan filem combat. Sebelum combat ni, ini dengan Red Indian. Ya kan? Tapi naratif tu dicipta seolah-olah Red Indian Red Indian itu yang salah. Ya, Red Indian tu tak betul. Ya. Dan buat tonton tu pun seolah-olah macam nak menyokong Amerika sendiri. Kononnya Amerika tu betul dan sebagainya. Ini kita katakan bagaimana Amerika ni dia ni memusuhi ya dan kemanusiaan. Bukan saja apa ni kata apa di bumi mereka awal-awal pun penjajahan dilakukan sehingga terbentuklah bumi Amerika yang ditakbir oleh mereka sendiri. Sampai sekarang. Jadi Amerika ni dia tak puas hati. Mereka juga bukan sekadar untuk nak menjajah di bumi mereka sendiri sebelum ni, mereka juga nak meluaskan penjajahan mereka. Kan? Dengan misi-misi mereka yang cukup jahat, ya, yang mana kalau kita pernah mendengar sejarah, saya pernah ulang sejarah perang, ya, tercetusnya perang Amerika dengan perang di Korea Selatan, di Korea Utara, perang di Vietnam, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, dulu ada Vietnam Selatan, Vietnam Utara, perang di Afghanistan, ya, mereka masuk campur tangan, ya, dalam pemikiran yang dibuat naratif dalam media ni, seolah-olahnya mereka nak menyelamatkan Vietnam, nak menyelamatkan Korea, nak menyelamatkan di Afghanistan. Kalau dalam filem ni keluarlah Rambo lah, ya, Rambo tu jadi juara, Rambo tu lah yang menyelamatkan, ya, rakyat pun sokong, rakyat Afghanistan pun menyokong Rambo dan sebagainya. Rambo ni adalah perjuangan. Itu media, ya, media yang dimainkan. Dan mereka ni mendidas, ya, dan menindas dengan cara kekuasaan mereka lah. Ya, untuk menakluk yang pertama ekonomi di setempat, ya, untuk nak menguasai dan sebagainya. Dan begitu juga yang kita tengok bagaimana mereka cuba menguasai Ukraine. Apabila peperangan di antara Ukraine dengan Rusia, ya, Ukraine yang satu masa dulu ni ya duduk di bawah jajahan Soviet Union. Apabila Soviet Union ni berpecah, ya, selepas itu wujudlah negara-negara bahkan ya yang kecil, antaranya adalah Ukraine. Ya, kita pernah Ukraine, ada Albania
dan juga Jerman Timur pada masa itu, Poland, Hungary, ya, itu antara di bawah pengaruh Rusia. Dalam Soviet Union dia ada juga Kyrgyzstan, Tajikistan, banyak yang tengok filem-filem Piramli pun sebut dan sebagainya. Banyak stan-stan lah. Ya, banyak stan. Itu di bawah jajahan Soviet Union. Ya. Dan akhirnya mereka gagal untuk nak mempengaruhi negara-negara yang cebisan daripada Soviet Union, tapi mereka berjaya di Ukraine. Ya, mereka cuba untuk menukar minda Ukraine dan mereka cuba nak menjajah Ukraine pula. Dan kenapa? Ukraine tu ada kepentingan strategi. Ya, sebab bila Soviet Union sebelum berpecah ni, mereka ni dari segi teknologi senjata dan sebagainya dimiliki oleh negara-negara Soviet Union. Mereka cuba nak mempengaruhi untuk nak mendapatkan teknologi tersebut, selain daripada untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh politik, dan akhirnya mereka cetuskan pemusuhan di antara Ukraine dan Russia. Ya, MH17 pun jadi mangsa kepada percaturan geopolitik antara Ukraine dan Russia. Jadi sebagai adu domba lah. Adu domba. Ini adu domba, dan akhirnya sampai sekarang pun kalau kita pun tak tahu siapa yang sebenarnya yang menembak jatuh pesawat MH17. Ya, benar. Ya. Jadi pada pihak Amerika dia menuduh kata Russia yang tembak. Dia cepat-cepat keluar kenyataan seolah-olah dia itu katakan dia tu maha mengetahui lah kononnya. Begitu juga kita tengok ya keadaan yang berlaku di dunia ni, tidak ada satu pun tempat yang mereka buat ni untuk misi kemanusiaan, melainkan adalah misi untuk memusuhi kemanusiaan itu sendiri, untuk menjajah. Inilah kerja Amerika, dan selepas selesainya perang mereka cuba untuk menakluk dunia ni dengan pelbagai cara, dalam bentuk ekonomi, ya, dalam bentuk rundingan persenjataan. Yang terkini ni zaman Donald Trump ni, yang mereka cuba menakluk dunia ni dengan sistem tarif yang dikenakan oleh Amerika kepada negara-negara, ya, termasuk kuasa-kuasa besar yang lain. Mereka mengenakan ikut tarif naik, ikut tarif turun. Ya. Jadi negara yang bergantung harap kepada Amerika ni terpaksa mengikut telunjuk. Itu dari sudut peperangan ekonomi sendiri kan. Dan akhirnya Malaysia pun terkesan sebenarnya dengan sistem tarif, dan tujuannya untuk mendesak Malaysia juga untuk tunduk kepada apa-apa tindakan daripada Amerika itu sendiri. Jadi misi memusuhi kemanusiaan ni dalam pelbagai aspek lah saya nak ceritakan secara ringkas, supaya semua pendengar ni dapat faham bahawa Amerika ni bukannya melakukan tindakan untuk menyatukan umat, tapi untuk menguasai dan mencekam umat-umat yang ada di seluruh dunia tanpa mengira agama. Saya nak sebut tanpa mengira agama, di bawah pengaruh Israel itu sendiri. Yang tu lah. Ya, baik. Terima kasih Tuan Haji. Jadi ini ada sekilas fakta mengenai bagaimanakah Amerika dan juga Israel ini lebih dinampak sebagai simbol kuasa yang mencetuskan keganasan di dunia inilah. Mereka lah punca segalanya. Jadi dari situ apabila kita tahu bahawa mereka dah punca daripada segala kejahatan yang berlaku di dunia ini, mereka lah pencetus segala keburukan, segala keganasan, segala malapetaka yang berlaku di dunia ini, dan kesannya kita juga menghadapi. Kita di Malaysia ini juga terkesan dengan apa perilaku yang mereka lakukan, walaupun kita tak terkesan secara peperangan, namun segi sudut ekonomi, di sudut tekanan pendudukan kepada mereka tu sebagai sebuah negara kita juga terkesan, dan semua negara pun merasa bahawa satu telunjuk kuasa jahat seperti dua entiti inilah. Ya, nak tambah sikit lah. Ya, silakan. Selain pada tarikh ni, lebih orang sebut tentang sekatan ataupun dalam bahasa Inggeris sanction. Kan? Mana-mana negara yang tidak mahu mengikut telunjuk Amerika, yang Amerika ni di bawah telunjuk Israel, akan dikenakan sanction, sekatan. Jadi penguasaan ekonomi ni pun dalam sistem keuangan dunia ni pun semuanya dikawal selia oleh Amerika itu sendiri, yang mana mereka boleh bila-bila masa untuk menutup sistem kewangan, yang mana sekarang ni kewangan ni dunia ni bergantung. Kalau dulunya duit
sesebuah negara ni dia bergantung kepada kadar emas. Tetapi berubah kepada duit kewangan sesebuah negara ini dia bergantung pada kadar dengan dolar. Kan? Pada masa itu banyak negara saya tak tahulah dia sedar tak sedar, tapi kebanyakan negara tu merasakan lebih mudah kerana untuk nak meletakkan cakaran emas, lebih mudah untuk meletakkan cakaran dengan kadar dolar Amerika. Tetapi hakikatnya sekarang ni mana-mana negara yang tidak mau mengikut telunjuk Amerika, maka mereka akan melakukan tindakan untuk menjatuhkan kewangan dengan sebab mereka yang menguasai kewangan yang boleh katakan di seluruh dunia. Ya, tukaran wang, perdagangan apa semua tu mesti on US rate. Yang ni. Jadi walaupun dunia cuba untuk mengalih kepada BRICS, tetapi sehingga sekarang ni masih ada banyak kekangan-kekangan yang perlu kesefahaman dan kekangan yang perlu diselesaikan. Dan sekarang ni masih lagi belum dapat direalisasikan BRICS itu sendiri. Jadi inilah antara yang dikatakan bahawa bagaimana Amerika ni dia bukan untuk membantu ataupun misi untuk kemanusiaan, tapi memusuhi kemanusiaan itu sendiri. Begitu juga berlaku di Afrika, di benua Afrika, negara yang kita tengok sumber mineral, sumber galian yang banyak, tetapi sampai sekarang pun sumber-sumber itu semua dikuasai oleh Barat, dan yang memiliki sumber itu duduk dalam kemiskinan. Nampak saja nak berjaya, dia akan cetuskan. Macam mana yang berlaku di Somalia, macam mana yang berlaku di beberapa negara di Afrika itu sendiri. Nampak saja yang nak di Sudan, Sudan dah nak bangkit, jadi mereka mencetuskan permusuhan. Kan, mereka mencipta kelompok-kelompok dan akhirnya jatuh dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahawa semua negara tidak terlepas daripada semua negara, semua benua tak terlepas. Terlepas daripada malapetaka, daripada akibat daripada penguasaan Amerika dan di belakangnya adalah Israel. Jadi ini jelas. Jadi dunia telah melihat secara jelas, semua kelompok telah melihat dengan jelas, semua penganalisis, kecuali penganalisis yang betul-betul pro kepada Israel, kecuali mereka juga menyokong keganasan. Mungkin mereka juga menyokong naratif palsu itu. Kerana secara umumnya kalau kita nak menilai di antara informasi dan juga fakta, di antara pengetahuan ataupun informasi ini terlalu banyak, terutama pada zaman teknologi yang begitu tinggi sekarang ini dengan AI dan sebagainya. Informasi itu boleh dicipta, kan, naratif itu boleh dicipta dalam bentuk kita melihat dalam bentuk visual ataupun video. Benda itu direkayasakan untuk membetulkan naratif. Dan ini kita akan bawa pada perbincangan tentang konflik di Syria. InsyaAllah bagi saya tentang kejahatan Amerika dan juga Israel ini jelas seluruh manusia mengenal kejahatan mereka. Mungkin inilah kalau secara kalau umat Islam ni dia berpegang pada hadis Dajjal, itu kalau kata ustaz-ustaz ni selalu disentuhlah bahawa Dajjal ni akan tertulis di dahinya perkataan kafir dan sebagainya. Maksudnya bagi kita yang mungkin kita boleh menafsirkan hadis itu bahawa bukanlah tertulis kafir di dahinya itu, tetapi jelas perbuatannya itu menunjukkan tentang perbuatannya itu dikenal oleh seluruh manusia. Ini yang dapat kita gambarkan. InsyaAllah kita akan bertemu selepas ini untuk kita fokus membincangkan tentang isu, menyambung tentang isu konflik di Syria, dan kita berehat selepas ini. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada segmen yang kedua. Pada episod pulas, episod yang keempat. Pada podcast kali ini kita masih lagi bersama dengan panelis kita, iaitu Tuan Haji Muhammad Faisal Abdul Rahman, seorang penganalisis ataupun pengkaji dan juga peneliti geopolitik Timur Tengah yang begitu lama, yang begitu berpengalaman di dalam mengikuti perkembangan geopolitik sejak daripada tahun 70-an lagi. Kita sudah pun menempuh beberapa pembahasan dan beliau juga telah menyentuh
beberapa topik mengenai isu terutamanya peperangan yang berlaku di antara Iran dan juga Amerika dan juga Israel, dan sejarah revolusi tumbangnya Shah Iran dan juga berkuasanya revolusi Islam, Republik Islam di Iran. Dan walaupun banyak fakta-fakta yang masih banyak lagi perlu diketengahkan, mungkin pada sesi-sesi yang akan datang kita akan pulas kembali ataupun kita akan memutar kembali fakta-fakta ini untuk kita pulas sebagai siri podcast kita. Dan topik pada segmen ini adalah lebih utama kerana ramai para netizen, para kenalan, sahabat-sahabat dan juga para penonton yang ingin tahu tentang apa yang berlaku tentang konflik di Suria. Jadi kita tahu bahawa di mana Syria ini adalah satu negara yang begitu aman, damai, menjadi tempat dinasti para pelancong, para penziarah dan dari seluruh negara, dan tiba-tiba dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah mendapat malapetaka yang begitu besar akibat daripada percaturan Amerika dan juga Israel yang telah menciptakan berbagai kelompok-kelompok perlawanan seperti mana yang telah Tuan Haji sentuh pada episod yang lalu. Dan kita juga tahu bahawa Syria adalah merupakan satu turning point bagi kuasa besar Israel dan juga Amerika ini untuk mereka mewujudkan cita-cita mereka menguasai dunia sepenuhnya. Dan salah satu halangan terbesar yang kita lihat bahawa adalah Republik Islam Iran itu sendiri. Jadi mereka juga telah mengenal pasti bahawa Iran lah menjadi punca pada halangan pada cita-cita mereka. Dan kita minta Tuan Haji pada kali ini menambah lagi tentang fakta-fakta di sebalik apa yang berlaku di Syria ini, kerana ramai umat Islam banyak tertipu dengan naratif-naratif palsu yang telah diciptakan. Bahawa kita telah tahu bahawa informasi ini begitu terlalu banyak, tetapi dalam menapis informasi, mentransformasikan di antara informasi menjadi satu pengetahuan yang benar, bahawa apabila ia menjadi satu pengetahuan atau satu ilmu, satu informasi benar, maka ia perlulah dikonfirmasikan bahawa ia adalah satu hal yang fakta yang tepat dan juga naratif yang betul. Barulah dapat kita confirmkan bahawa ia adalah satu pengetahuan yang benar bagi seluruh umat manusia lah. Jadi minta Tuan Haji sambung daripada pembahasan konflik di Syria ini. Silakan. Baik, Syria ni kalau saya tengok memang satu yang kalau posting podcast ni dalam TikTok ni, ya, dia punya view tu terlalu tinggi, menunjukkan orang pendengar ni dia nak tahu, ya, dia nak tahu tentang Syria ni dengan lebih lanjut. Berbagai version saya sebut, ya, berbagai version yang ada di kalangan, khususnya daripada kalangan umat Islam tu sendiri tentang apa yang berlaku di Syria. Sebenarnya apa yang berlaku di Syria. Ya, daripada sebuah negara yang aman, ya, yang moderator sebut, ya, menjadi destinasi pelancong, tempat pengajian, pusat-pusat pengajian Islam di situ, ya, dan juga budaya yang begitu tinggi di Syria, kelembutan oleh Syria, tiba-tiba, ya, orang kata apa, dalam skrip mata boleh katakan terubah, ya, menjadi sebuah negara yang kucak-kacir, ya, di bawah negara yang kucak-kacir, yang tiba-tiba wujudnya, ya, naratif-naratif yang dicipta dan diandu dombakan. Saya nak patah baliklah sikit tentang yang ucapan Hillary Clinton, ya, yang saya sebut, yang moderator pun pernah ini, memang benar. Hillary Clinton sebut bahawa yang mencipta ISIS itu adalah Amerika itu sendiri, kan? Dan benda tu keluar dalam video, keluar dalam kenyataan, keluar dalam media-media sosial yang lain, ya, bahawa ISIS ini sebenarnya dicipta oleh Amerika itu sendiri. Namun demikian, media pula, ya, katakan media ni tu penting lah. Media ni dia putar balik cerita. Dia kata Hillary Clinton cakap ni kerana itu masa kempen pilihan raya. Kan, dia masa tu kan dia bertembung dengan Barack Obama dan sebagainya. Dan media-media yang besar ni dia cuba nak menafikan. Tiba-tiba dia, orang lain pun terkejut, media-media pun terkejut, macam mana Hillary Clinton sebut itu kempen. Dia kata kempen untuk nak menjatuhkan Barack Obama. Jadi tak mungkinlah Hillary Clinton ni nak keluar kenyataan, ya, dengan menuduh sedemikian kalau benda tu tak benar, ya. Maka
pihak daripada perisikan Rusia, ya, perisikan daripada Iran, ya, perisikan daripada saya tak ingat di bawah negara di Sudan sendiri, ya, Sudan pun sendiri, ya, mendapat maklumat yang begitu jelas bahawa wujudnya pemberontak yang asalnya bukan di Syria. Ya, pemberontak tu tak tercetus ditubuhkan di Syria, tapi di sepadan negara Syria. Ini kita ingatkan Jordan. Ya, kalau siapa pernah dengar Zarqawi, kalau satu masa dulu, Zarqawi, ya. Ya, Zarqawi dulu Al-Qaeda, Ya, dia daripada Al-Qaeda. Kan, lepas tu dia daripada Al-Qaeda tu dia berpindah kepada ISIS. Kan? Zarqawi ni, dia ni bukan orang Syria. Dia orang Jordan. Kan? Antara sepadan Syria dan Jordan ni, maka wujudlah kelompok-kelompok yang didanai, ya. Dan kelompok ni banyak. Kelompok ni kita nampak macam masing-masing bergerak dengan cara masing-masing. Kan? Dalam kelompok dia tak bagi kelompok tu bersatu ke semua, ya. Tapi mereka membentuk kelompok-kelompok ni. Ada tujuan. Ya, ada tujuan. Sebab tu kelompok ni hanya digunakan untuk mengkucar-kacirkan saja. Lepas tu kalau kelompok tu nampak dah orang kata apa, dalam satu perpatah kata bela ular lama-lama jadi naga, masa tu dia Amerika akan bunuh. Ini yang berlaku kepada Osama bin Laden. Ini juga berlaku kepada Zarqawi. Ini juga berlaku pada beberapa pimpinan, ya, Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya. Mereka wujudkan, mereka cetuskan, mereka buat porak-poranda, dan berlakunya peperangan, pembunuhan dan sebagainya, dan nampak macam dah besar dah. Nak jadi naga lah orang kata, kan. Jadi bunuh naga tu. Kerana takut lawan dia balik lah. Kerana takut lawan dia balik. Ini kelicikan, ya, Zionis Amerika dan juga Israel. Ya, mereka membelah dan akhirnya mereka dah jadi, kalau bahasa kasar ni kalau saya sebut, mula belah anjing, lepas tu kalau anjing tu gila, bunuhlah anjing tu. Ini yang berlaku. Dan ini yang terjadi, ya. Kerana di Syria tu sendiri pun kalau kita tengok, ya, bagaimana boleh tercetusnya, ya, masalah kekejaman yang dibuat oleh Bashar yang sebelum ni tak berlaku. Tiba-tiba dimomokkan, divideokan dan sebagainya. Dan satu lagi, kita pernah dengar white helmet. Ya, white helmet lah. Ya, kalau white helmet ni topi putih lah. Topi kayu putih. Topi kayu putih. Kan? White helmet ni white helmet ni macam pertubuhan ke apa? Dia macam dianggap sebagai pertubuhan yang diasaskan konon-konon. Saya nak sebut konon-konon sebagai penyelamat lah. Ya, macam bulan sabit lah, macam tu. Kan? Jadi akhirnya white helmet ni konon-kononnya masuk untuk menyelamatkan warga Syria yang kena bom kimia. Warga Syria yang kena ditindas. Jadi white helmet ni lah masuk. Jadi bila media masa tu orang kata apa, disebarkan, orang tengok, white helmet ni telah menyelamatkan warga Syria. Kan? Kira white helmet ni gambarkan sebagai misi kemanusiaan lah. Misi, konon-kononnya misi kemanusiaan. Kan? Mereka cuba nak menggambarkan white helmet ni dan mereka berjaya. Kan? Seluruh dunia menganggap white helmet ni adalah satu pertubuhan yang nampak baik lah. Kan? Yang nak bantu, yang nak ni apa semua, dan akhirnya mereka videokan misi-misi mereka. Kononnya ada satu wanita ni, kalau saya lupa nama wanita tu, budak perempuan yang digambarkan telah pun terkesan dengan serangan bom kimia. Diedarkan video tu di seluruh dunia. Nak cerita propaganda, inilah propaganda yang nak habaq, nak bagi tahu kata kononnya Bashar yang melakukan. Bashar yang melakukan. Kan? Jadi orang yang tak faham, orang yang terus telan tanpa fakta bayanun, video tu hanya dicipta. Dan akhirnya ada beberapa pakar kedoktoran di Sweden, dia kata tak betul ni. Kan? Cara nak selamatkan apa ni manusia daripada serangan bom-bom kimia apa semua ni, dia punya orang kata apa, prosedur tu tak kena. Rupanya dia adalah lakonan di sebuah stage.
Bukannya di Syria, di sebuah pentas, dan juga salah seorang daripada anak yang anak tu, yang pelakon budak tu adalah anak daripada salah seorang raja di negara Arab ni. Saya tak ingat di mana negara mana. Dan akhirnya benda tu terbongkar. Terbongkar kata ini tak betul, kan? Dan akhirnya yang dikatakan Amerika ni, yang dikatakan Zionis ni, bila dia tengok rahsia tu terbongkar lah, kan? Apa mereka nak buat? Akhirnya mereka kata, ini lakonan. Memang lakonan. Tapi yang betul memang ada. Kan? Jadi White Helmet ini adalah satu pertubuhan yang dicipta semata-mata untuk propaganda. Bukan untuk misi penyelamat. Mereka tak pergi pun masuk Syria menyelamat. Kan? Mereka tak masuk pun. Tapi mereka ni mengadakan, maksudnya di belakang White Helmet ini sudah tentu Zionis lah. Sudah tentu Zionis. Mereka mewujudkan White Helmet ini, dihantar masuk ke Syria atas nama kemanusiaan, kemudian mencipta video-video, terbentuknya satu naratif, persepsi, kemudian perkara ini disebarkan. Tujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahawa kononnya kan, kononnya Syria ni berlakulah kekejaman yang begitu dahsyat lah, yang perlu kemudian dikait pula dengan Iran. Dikaitkan dengan Iran, kononnya Iran lah yang hantar senjata lah, senjata kimia lah, apalah. Itulah seperti mana yang Tuan Haji sebut pada minggu lepas bahawa pada awalnya sampai berita keluar 80,000 tentera Iran pergi ke Syria untuk nak bunuh Sunni dan sebagainya. Jadi ini naratif yang begitu dahsyat lah yang dicipta. Satu naratif yang begitu dahsyat. Wahal operasi mereka yang lakukan ni adalah disebut sebagai operasi sulit lah, kan? Satu tindakan operasi sulit semata-mata untuk atas kehendak Israel itu sendiri. Kerana Israel itu semakin bimbang kerana Syria itu dijadikan laluan. Laluan senjata dan bantuan-bantuan yang selain daripada senjata oleh Iran kepada pejuang Hamas dan juga Hizbullah. Ini kan. Jadi dimainkan, dilakukan propaganda yang begitu dahsyat dan mempengaruhi sebahagian besar umat Islam di dunia. Dan keluarlah benda ni, cerita ni di masjid pun keluar. Di surau pun ada, di media sosial pun ada, dan memaki hamun sesuatu yang tak sepatutnya dimaki. Dia memaki hamun dan melancarkan perang jihad, menghantar mujahidin. Termasuk di Malaysia pun ramai. Di Malaysia begitu banyak sekali yang anak-anak muda yang pergi ke sana, konon simpati di atas apa yang berlaku. Wahal yang mereka tengok tu adalah video tontonan di atas sebuah pentas yang orang buat, dan mereka gambarkan itu adalah di lapangan yang berlaku di Syria. Jadi saya bermakna bahawa misi White Helmet ataupun tujuan-tujuan diciptakan naratif di Syria ni begitu berjaya lah oleh begitu berjaya. Itu tak dapat kita nafikan lah. Masa ketika itu memanglah media sosial dah mula berkembang. Media sosial ni dah mula berkembang, dan akhirnya ialah Facebook ada, dan berkembang tanpa tapis. YouTube berkembang tanpa tapis dan sebagainya. Kita terima, kita baca, kita dengar, lepas tu tanpa kita soal selidik, tanpa kita bertanya, tanpa kita bertenang, kita terus terpengaruh dengan propaganda. Sebab itu saya sebut dalam podcast yang lepas bahawa inilah fitnah-fitnah yang masuk di celah-celah rumah yang diberi peringatan oleh Rasulullah. Hadis ini diterima pakai oleh semua mazhab. Tetapi kenapa kita tak tapis? Kita makan, kita telan dan sebagainya. Dan itulah yang menjadikan wujudnya orang kata apa, jihad, saya nak sebut jihad palsu tu boleh lah. Termasuk di Malaysia. Saya kadang-kadang lucu lah di Malaysia ni, masa insiden di Syria ni. Antara yang saya lucu ni adalah boikot ke rumah Iran.
Itu masa berlaku masa peristiwa. Jadi Iran ni kira barang-barang Iran ni tak boleh belilah. Masa konflik di Syria tengah memanas. Ya, konflik Syria tu tenang kan. Saya akibat terlalu marah. Kurma Iran pun kena boikot. Ya. Jadi kurma BAM tu pun dia boikot. Dan yang boikot ni pun tak tahu bahawa kurma BAM ni milik Sunni di Iran. Di kawasan BAM. Jadi ini yang katakan kadang-kadang manusia ni jangan mudah buta kayu kan. Kan jadi tak mau beli. Saya katanya sebab apa tak beli kurma BAM. Dia kata kurma ni Iran punya. Saya kata kamu pernah pergi tak ke BAM? Kan? Kawasan yang didiami majoriti oleh Sunni. Kurma BAM tu yang kurma yang lembut tu lah. Kan? Dia ada Maremi, dia ada BAM, dia antara kurma-kurma yang berkualiti lah. Kualiti lah kan. Jadi kata ni ditanam, diusahakan oleh orang Sunni di Iran. Dia terdiam kan. Jadi apa yang kamu nak boikot yang tak sepatutnya kamu boikot kan? Kamu nak boikot kan. Jadi keluarlah barang-barang Iran. Inilah kejayaan Zionis masuk kepada umat Islam. Kejayaan dan juga hasil daripada manipulasi daripada Zionis ini terhadap kelemahan. Kelemahan pemikiran kita sendirilah. Mentaliti umat Islam itu sendiri yang dalam menerima berita-berita yang sama ada nak pedang atau tak, dia tak dapat nak tapis. Dia tak dapat nak tapis. Itu yang malangnya lah. Yang malang kan. Dan itu disambung oleh, minta maaf lah kan, saya nak sebut disambung oleh agamawan. Agamawan ni sebagai suntikan terbesar lah. Ya, bila agamawan cakap ni, ramai kata agamawan tu maksum lah. Kan. Jadi diterima bulat-bulat kan. Jadi saya tengok ada agamawan lah. Tak semua lah saya katakan. Kan. Tapi ada. Agamawan sampai sekarang ni terus menceritakan bahawa berlakunya pembunuhan Sunni kan oleh Iran dan sebagainya lah kan. Jadi saya nak sebut bahawa Bashar tu Sunni. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh Google, dia solat cara Sunni. Sedekap. Jadi macam mana lah Bashar tu pula nak bunuh Sunni kalau dia Sunni? Nampak tak? Nampak tak jelas? Kan? Jadi media ni memainkan suatu naratif Bashar tu Syiah. Kan? Wahal Bashar tu Sunni. Mufti Syria yang ada pada ketika tu pun Sunni. Dia sendiri mengeluarkan kenyataan untuk menyedarkan, tapi ini yang dikatakan bahawa fitnah ni bila sampai ke celah-celah rumah, fahamlah celah rumah ni, saya sebut selalu kan, adalah handphone kita, masuk terus pada kita. Jadi tak sempat kita nak terangkan, Mufti Syria nak terangkan cerita yang sebenarnya. Jadi berlakulah. Jadi musuh-musuh Syria, termasuk negara Arab, juga turut membantu. Saya nak contohlah, kita tengoklah, saya rasa semua kita ni kita hidup di zaman yang perang Syria kan, baru 10 tahun yang lepas kan. Apabila pemberontak ni masuk ke Syria ni, membawa kenderaan Hilux putih beratus biji. Ini nak bagi kesedaran. Kenapa saya nak cerita Hilux putih ni masuk? Hilux Toyota buatan Jepun. Kalau orang yang bijak, dia boleh tahu bahawa siapa yang beli Hilux tersebut. Tentera Iran, kerajaan Iran, ataupun kerajaan mana? Bagaimana pemberontak tu dapat Toyota Hilux? Dengan begitu banyak. Dengan begitu banyak. Jadi itu pun boleh. Itu kita katakan fakta bayanun ni, kita renung sebentar, fikir balik. Allah bagi akal. Tidakkah kamu berfikir dalam Al-Quran? Tidakkah kamu fikir balik? Betul. Kan? Yang dalam Al-Quran ni dititik baratkan supaya berfikir. Betul tak, Mizan? Kan? Jadi kita tengok, kalau sekarang ni ada data, siapa pembeli banyak Toyota Hilux di Timur Tengah? Jadi cari sendiri. Cari sendirilah. Cari sendiri kan. Saya nak sebut negara jiran juga. Bagaimana Toyota Hilux tu boleh masuk? Dengan begitu dahsyatnya.
Kan dimuatkan di atas, di load atas tu adalah apa ni, senjata kalau disebut sebagai apa ni, GPND, machine gun yang kuasa tinggi, kan, dan sebagainya. Jadi ini yang kalau kita ni sebagai seorang Islam, Maknanya kita tak perlu nak kaji terlalu jauh. tak perlu Kita kerja. tengok dari sudut macam-macam tu ya. Nampak Kita begitu dah je. boleh nampak, kita boleh dapat nilai Boleh lah. nampak dan boleh nilai, kan. Kita tak betul-betul senjata ya. Kita tengok tentang kenderaan Toyota Kenderaan Hilux. peralatan mereka guna. Jadi saya nak sebut pada agamawan yang duk menuduh tu, semak apa yang saya cakap ni, betul atau tidak? Betul kan Iran import Ya. begitu banyak kan Toyota Hilux daripada Jepun, kan? Lepas tu siapa yang beli pengimport Toyota Hilux? Jadi benda-benda tu kita dah akal kita masih waras, sekiranya waras lagi, kan? Kita boleh berfikir, renung sejenak, kan? Berlaku tenang. Sebab tu kadang-kadang bila berlaku pertembungan antara apa ni, pihak A dan pihak B, kita dibagi orang tengah, kita tak boleh buat keputusan yang melulu. Okey, baik. Okey, baik Tuan Haji. Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang masuk pada sesi yang kedua. Saya rasa kita kena pergi kupas lebih lanjut lagi tentang isu Syria ni, dan kita akan break sebentar kerana isu Syria ni sebenarnya masih belum reda untuk dimainkan. Walaupun perkembangan di Syria kita sudah tahu bahawa perubahan mereka sebut sebagai rejim itu telah berlaku, di mana Bashar telah pun ditumbangkan, telah pun dijatuhkan, naiklah rejim yang telah ditunjuk jelas oleh mereka, dan hasrat Zionis ini telah tercapai di Syria. Tetapi naratif ini masih dimainkan oleh para penyuntik semangat agamawan dan sebagainya ni untuk terus menabur kebencian kepada grup ataupun poros perlawanan ni yang telah dikuasai oleh Iran lah, Republik Islam Iran, dan ini sentiasa dihamburkan, sentiasa disebarkan, sentiasa disebarluaskan untuk menanam lebih kuat kebencian ini, dan kita akan ulas pada segmen yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada sesi yang ketiga. Pada sesi yang ketiga ini kita akan lanjutkan, dan kita sebagai sesi yang terakhir lah dalam episod yang keempat kali ini. Dan kita telah pun membahas tentang topik konflik di Syria, dan telah pun ditambah oleh Tuan Haji Muhammad Faisal tadi tentang peranan para pemberontak ini, dan juga peranan Zionis ini mencipta naratif-naratif palsu untuk menjayakan agenda mereka di Syria untuk menghalau keluar proksi Iran ataupun menghalau keluar pengaruh-pengaruh Iran di Syria lah, dan mereka berhasil. Sekarang kita nak pergi pada satu perkara yang paling penting dalam isu Syria ini. Kita tidak akan terlepas bila kita membicarakan tentang konflik Syria, akan naik di situ satu figure namanya Bashar al-Assad. Ya. Jadi kita pun sudah sebut bahawa umum tahu bahawa Bashar ini telah digambarkan kalau bagi kelompok perlawanan sebagai satu figure yang zalim dan sebagainya. Kemudian saya rasa tidak dari pihak yang bersama kelompok perlawanan yang contoh di pihak Iran sendiri pun tidak menggambarkan Bashar sebagai seorang yang sebegitu kan. Jadi mereka bekerjasama dari sudut yang kita tengok di sudut diplomatik ataupun politik lah. Jadi bagi pandangan Tuan Haji sendiri, bagaimana Bashar ni figurnya, perilakunya ni? Adakah dia seperti mana digambarkan oleh banyak pihak sebagai seorang yang zalim atau penindas rakyatnya, ataupun bagaimana? Baik, yang ni menariklah soalan ni. Macam cupu mas kat saya. Okey, baik. Secara realitinya, ya, realitinya saya tak menafikan Bashar tu seorang yang yang zalim. Ya, jadi dari sudut diktatornya tu pun ada. Sebagaimana pemimpin negara-negara yang lain lah. Sebagaimana pemimpin negara-negara yang lain. Kontroversi masing-masing. Yang ada kontroversi masing-masing. Ya, Bashar ni juga seorang yang dianggap keras, ya,
seorang yang dianggap dia ni juga mana yang tak setuju dengan ni, dia akan melakukan peperangan, ya, dia akan melakukan serangan dan sebagainya. Itu kita tak nafi. Jadi bagi pandangan tu bahawa Bashar ni juga tak boleh digambarkan sebagai seorang yang bersih. Tidak, ya, memang dia seorang yang kita tak boleh gambarkan dia tu seorang yang bersih. Dah. Jangan kita buat tanggapan tu Bashar tu seorang yang betul-betul mulia. Tidak, saya tak kata macam tu. Itu kena faham dengan jelas. Ya. Cuma yang kita kena faham bahawa hubungan di antara Iran dengan Syria adalah hubungan diplomatik yang wujud. Syria ada hubungan diplomatik. Ya, orang kata apa, orang kata zalim dia lah. Ya, tapi dia juga ya bersama membantu Hamas. Ya, dia ada ketika Bashar ada di sana ni, pengkalan ataupun pejabat luar. Ya, kalau pejabat luar Hamas itu di Damsyik ada, dan dia juga kita anggap sebagai seorang yang memang tidak sehaluan sama sekali dengan Israel. Bashar ni dia itu prinsip utamanya. Prinsip dia. Ya, dia tidak sehaluan dengan Israel dan isu Golan, ya, apa semua dan sebagainya. Dan kerana kita kena faham, kerana ketidaksefahaman Syria dengan Israel itu, maka Iran ya mengadakan satu kesepakatan diplomatik, ya, bukan untuk jangan kita anggap Iran masuk tu untuk membantu Bashar dalam penindasan. Itu adalah hubungan diplomatik yang bukannya ada penasihat dalam sudut itu. Ya, dalam sudut. Walaupun memang kerajaan Iran sendiri pernah menasihati Bashar ya untuk lebih adil kepada rakyat, tapi ya, yalah, Iran pun tak berhak untuk campur tangan. Iran tidak berhak untuk mencampur mereka. Ya, itu kita kena faham. Kan? Kalau nak sebut Bashar seorang zalim, banyak negara pemimpin Arab yang zalim. Lebih daripada tu lagi. Lebih daripada tu lagi. Ya, kita kena tengok apa yang berlaku Hosni Mubarak di Mesir. Ya, apa yang kita kena lihat, ya, pemimpin sekarang ni di Bahrain. Ya, di Bahrain membunuh rakyat sendiri. Tapi tak di-highlight. Kan? Menangkap ulama', membunuh ulama', perbuatan menangkap dan membunuh ulama' ni, kalau di Asia Barat ni memang negara-negara Arab ni selalulah berlaku. Kan? Jadi hubungan Iran dengan Syria ni adalah hubungan untuk memastikan bantuan dan juga apa-apa bentuk bantuan lah, bukan saja senjata. Saya pun tak pastilah bantuan kewangan ke, bantuan makanan ke, apa semua ni sampai ke Hamas. Hamas ni yang terkepung ya di dalam satu tempat di Palestin namanya Gaza. Ya, di situ ni Gaza ni sempadan itu Mesir. Kan? Mesir menutup laluan kan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, ya, apabila peringkat kedua, ya, Bashar ni saya pun tak pasti kenapa dia agak down, ya, apabila wujudnya satu kelompok namanya HTS. Ya, di Syria, dan mereka tu sepakat untuk menjatuhkan kerajaan Bashar. Dan ketika tu Bashar pula tidak mau mendapat bantuan daripada Iran. Dan ketika itu juga Rusia sibuk dengan perang di Ukraine. Yang peringkat fasa pertama ni Rusia membantu. Jadi hubungan Bashar dengan Iran masa tu pun dah longgar lah. Dah longgar dah. Tapi tak tahu sebab apa. Tak tahu sebab apa yang Bashar ni tidak mau menerima. Kan? Dan akhirnya tentera Iran mengundur. Maksudnya bukan 80,000, ada orang kata 80,000, tidak 80,000. Dia ada penasihat tentera yang fokusnya untuk senjata kepada pejuang-pejuang ni, bukannya memberi senjata kepada Syria, tapi memberi senjata kepada Hizbullah dan juga memberi senjata kepada Hamas dan beberapa pejuang-pejuang di Palestin. Jihad Islam ada dan sebagainya lah.
Jadi bila dalam masa 2 minggu kita tengok konflik tu berlaku dalam masa 2 minggu, ya, kebangkitan rakyat Syria yang ketika itu Iran tidak ada dalam tu. Iran tidak campur tangan. Dan kita lihat masa kejatuhan Bashar tu terlalu cepat. Terlalu cepat, 2 minggu. Kita pun terkejut lah. Ya, dan akhirnya Bashar melarikan diri ke dikatakan ke Moskow. Dan jadi itu media mengatakan kita pun tak tahu di mana dia melarikan, sebenarnya dia melarikan diri. Tak apalah, tentang melarikan diri itu kita tolak tepi. Baik. Implikasinya, ya, apabila jatuhnya Bashar, naiknya Jolani. Jolani ni ex Al-Qaeda. Ya, dan memang gambar-gambar Jolani dalam Al-Qaeda ni jelas, kan. Bila Jolani masuk, akhirnya okeylah dia nak perintah negara dia, perintahlah, silakan perintah. Dan Iran pun memberi satu kenyataan bahawa dia berharap bahawa Jolani ni warga negara anak watan Syria. Dia asalnya di sempadan Syria dengan Jordan kalau tak silap saya. Minta maaf kalau saya silap lah. Yang tu. Dan akhirnya Iran pun bukannya apabila Jolani memegang tampuk pemerintahan, Iran tak mengkecam, Iran tidak melakukan apa-apa tindakan yang ini benar-benar watak yang sebenarnya ada watak di belakang watak. Kan? Karena apabila Jolani ni, kalau dulu Al-Qaeda ni dia pun mengatakan Amerika itu musuh. ISIS pun mengatakan Amerika itu musuh di hadapan. Tetapi apabila Jolani ni memegang watak ni, akhirnya hubungan dia dengan Donald Trump ni makin erat. Sentiasa ada perjumpaan. Ya. Kalau dia nak adakan perjumpaan, kemungkinan dia boleh bagi alasan, kata kemungkinan dia nak buat jumpaan dengan Donald Trump ni kerana faktor ekonomi. Tapi kenapa dia memusuh dengan Hizbullah? Apakah Hizbullah berperang dengan Syria? Hizbullah ini musuhnya adalah Israel. Kenapa dia pula nak memusuh dengan Hizbullah? Apakah berlaku peperangan dengan Hizbullah dengan apabila naik Jolani Hizbullah menyerang Syria? Tidak. Jadi nampak sangatlah watak-watak di belakang watak Jolani ini yang sebenarnya para ilmuwan dan para agamawan kaji. Dan kita boleh tahulah. Dan kita boleh tahu siapa sebenarnya watak-watak, ya, yang ya memanglah nampak di depan dengan pakaian, dengan cara pakaian dia nampak Islamik, janggut nampak Islamik, tapi itu tidak melambangkan hakikat yang sebenarnya. Tetapi tetap ada juga pemuja-pemuja. Ya, tetap ada pemuja kan. Itu katakan pemuja tu kena kaji balik. Kenapa? Kan kenapa kamu tidak mengkritik apabila Jolani ya dihadiahkan minyak wangi kan oleh Donald Trump kan, dan Donald Trump pula memuji pula kan. Jadi kalau musuh memuji kita ni, something wrong somewhere. Ya, betul lah. Something wrong somewhere yang kita perlu lihat, ya. Dan jadi apabila sekarang ni Syria telah pun dikuasai oleh kelompok yang dulu sebut sebagai pemberontak, dan direstui lah oleh Amerika. Sudah tentulah tadi Tuan juga telah sentuh bahawa Syria adalah antara daluan utama untuk penghantaran bantuan. Adakah perkara ini telah tak lagi berlaku? Tak berlaku maksudnya? Maksudnya penghantaran bantuan itu sekarang ni dah terhenti? Sekadar yang Tuan nampak saya tak dapat nak gambarkan. Tapi boleh dikatakan bantuan itu tujuan dia dihentikan sebenarnya untuk melemahkan Hizbullah. Kan? Dan ramai pemikir-pemikir ataupun penganalisis politik mengatakan bahawa kedudukan Hizbullah sekarang ni melemah. Apalagi dengan terkorbannya Syahid Hassan Nasrullah, dengan selepas adik dia lah, ni pun juga terkorban kan. Ya, lepas tu diganti oleh Syekh Naim. Kasim Naim ya, Syekh Naim Kasim, tak maaf ya. Ya, dan akhirnya penganalisis ketenteraan, ya, perisik-perisik ketenteraan menggambarkan bahawa Hizbullah telah lemah. Kan? Sebab laluan tu telah pun berjaya. Jadi itulah kita nampak impaknya. Namun
Namun kita tengok dalam kebelakangan ni, ya, Hizbullah ni bukan calang-calang pasukan ya yang terlatih sekian lama ya dengan semangat jihad yang tinggi dan semangat yang begitu kuat. Mereka menggunakan sumber-sumber yang ada. Kalau kita tengok ya, walaupun dah perang antara Iran dengan Amerika dengan Israel dah pun terhenti kan, tetapi pertempuran tu masih berlaku di antara Israel dengan Hizbullah dan juga mereka bom di Lebanon kan, tetapi dibalas balik oleh Hizbullah dengan menggunakan, kalau di Iran ni semua sebut Shahid 136 drone. Tapi Shahid 136 tu saya rasa tak ada di Hizbullah. Tapi Hizbullah mencipta drone yang tersendiri. Ya. Jadi dia guna apa saja yang ada. Apa saja ada kan. Drone kita tengok macam drone biasa ya. Drone yang ada 4 kipas. Yang naik. Kalau kata di negara kita ni, drone tu untuk buat sembok racun kan. Untuk pertanian dan sebagainya. Tapi drone tu dilengkapkan dengan bom dan sebagainya. Dan drone tu boleh menuju tepat kepada kenderaan-kenderaan peperangan Israel ya, recover dan juga beberapa ni masuk tepat, dan itu menjadi satu tamparan hebat. Mereka dah mengikat tapi Hizbullah masih kuat. Itu. Jadi apa yang akan berlakunya, kita wallahualam kita tengoklah apa yang akan berlaku yang selanjutnya selepas ni. Okey, baik, terima kasih Tuan Haji. Kita pun telah pun sampai ke penghujung masa dan saya kira sudah cukup buat masa sekarang. Tuan telah menambah dalam podcast Pulas ini, telah memulas kembali fakta-fakta yang untuk kita tuangkan, terutama tentang isu konflik di Syria. Walaupun ada banyak lagi perkara-perkara yang mungkin boleh disentuh, tetapi insyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan sambung kembali dah. Itu bergantung juga kepada permintaan daripada para netizen, dan kita melihat bahawa perkembangan ini begitu serius diperhatikan oleh sahabat-sahabat kita di kalangan kaum muslimin. Supaya apa yang telah kita sampaikan ini dapat tercerahkan. Dan seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji, bahawa setiap berita, fakta yang diterima, setiap informasi yang diterima, kerana informasi ini kadang dia akan diubah untuk menjadikan sebagai daripada informasi kepada propaganda. Ini yang menjadi satu benda yang amat malang bagi kita. Kalau kita tidak betul-betul menapisnya, memikirnya, menganalisanya sebaik mungkin, maka ia akan mudah digunakan informasi ini, dikumpul dan direncahkannya menjadi, maka terhasillah propaganda palsu seperti yang telah disebutkan. Nak tambah sikit lah. Silakan. Sikit yang saya nak tambah kepada pendengar-pendengar lah. Silakan. Dan sekali lagi saya memberi pernyataan kepada diri saya sendiri, kepada semua, memberikan pernyataan, apa-apa perkabaran, ya, apa-apa ni, walaupun perkabaran tu kita tengok macam nak sahih, ya, perkabaran tu sampai kepada kawan kita yang baik, ya, dia menyampaikan, nampak macam betul lah. Nampak macam betul. Perkabaran tu sampai daripada, kadang-kadang boleh saya katakan guru kita, kan, kawan kita, guru kita, siapa yang ada di sini, mereka boleh juga melakukan kesilapan, kan. Apa perkabaran, khususnya perkabaran kita di dunia akhir zaman ni, hati-hatilah dengan perkabaran. Ya, perkabaran daripada saya pun, pada Mizan pun juga mesti ditapis. Kan? Mesti ditapis. Dan kita pun minta penonton di luar sana menilai juga. Kan? Apa yang kita sebutkan apa ni, apa yang kami sampai pun dinilai juga. Dinilai bukan dinilai dengan dalam bentuk perkataan lah. Maksudnya dia kena usaha untuk mencari fakta-fakta yang benar lah. Jangan emosional, jangan kita terpisah, ya, jangan kita berpecah kan, dengan perkabaran palsu, dan akhirnya itulah yang dikenaki oleh musuh. Kan? Pecah, dan akhirnya mereka berjaya untuk perintah. Itu yang Mizan. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Tuan Haji, dan insya-Allah kita di Pulas Fakta ini akan sentiasa menghidangkan topik-topik yang begitu menarik dan topik-topik yang begitu berguna, bermanfaat kepada para penonton, para sahabat sekalian. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang, pada minggu yang akan datang, episod ke-5, kita akan membuka satu topik yang tak lari daripada skala perkembangan geopolitik dunia,
dan kita akan menambahkan lagi fakta-fakta dan kita akan pulaskan lagi fakta-fakta yang di sebalik yang mungkin tidak diketengahkan oleh para pemerhati ataupun peneliti politik yang lain. InsyaAllah kita akan ketengahkan hal tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji sebagai wakil kepada penitia program podcast Pulas Fakta ini, dan semoga insyaAllah kita akan bertemu lagi Tuan Haji. Dan mungkin pada ke depan kita akan ada juga panelis-panelis yang lain, mungkin dapat digandingkan bersama Tuan Haji. InsyaAllah sama-sama untuk kita menambah informasi-informasi yang benar supaya kita dapat menepis segala informasi-informasi yang telah diproses menjadi propaganda yang buruk yang telah dihidangkan kepada umat Islam lah. Dan kepada penonton dan juga sahabat di luar sana, jangan lupa supaya untuk terus mengikuti program kami di Pulas ini, tiasa memberikan sokongan, dorongan, memberikan komen-komen yang bernas, dan jangan lupa untuk tuan-tuan like, untuk share dan juga subscribe channel kami ini supaya kami lebih lagi untuk menghidangkan fakta-fakta yang berguna supaya dapat kita kongsi sebagai satu pengetahuan. Informasi itu kita tukar kepada pengetahuan dan insya-Allah ini akan menambah wawasan dan juga pengetahuan kita pada masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.